So, Assalamualaikum dan hi everyone. Dekat sebelah saya ni ada sebuah jentera yang boleh tapau FK8 dan juga FL5 yang korang minat sangat tu. Ni sebelah saya kita ada sebiji F30 330E Spec M Sport 2.0 engine B48 guys. Inilah dia. So guys, korang boleh tengok dekat exterior bahagian depan kereta ni, korang akan dapat sekali dengan body kit M Sport yang memang handsome, dan juga grill dia ni melambangkan dia punya personality tersendiri BMW ni, dan juga dia punya DRL. Ini pun dia punya personality kalau korang nak tahu. So kereta ni memang handsome guys. So guys, untuk F30 ni dia bernadikan dengan engine 2.0 dan juga ada campuran motor elektrik guys. Dan kod kereta ni dia merupakan dia punya enjin B48 2.0 twin turbo. So kereta ni bolehlah tapau FK8 dengan FL5 di luar sana. Kau ingat FK8 dengan FL5 dah cukup laju. Ini lagi laju guys. So bila korang masuk je dekat bahagian dalam interior F30 ni, korang akan dapat merasakan dia punya personality yang amatlah premium, sebab korang ada dekat dalam BMW kan. So kalau korang nangis dekat dalam BMW pun tak kisah. Betul. Dan juga korang akan dapat sekali dengan steering multifunction yang ada sekali dengan pedal shift. Steering ni pun dia Spec M Sport punya, dan juga korang akan dapat sekali dengan touchscreen infotainment yang boleh connect sekali dengan Apple CarPlay korang. Dan juga kalau korang nak set dia punya driving mode, dekat sini saja dia ada Eco Pro sampai ke Sport Plus. Sport Plus dia traction dia pun akan off kereta tu, so supaya kereta korang senang drift. Dan juga seat dia pun seat M Sport full leather seat, dan juga siap ada sunroof guys. Siap ada sunroof, gila tak cun. Dan dia punya safety dia, tak silap saya ada adaptive cruise control, dan juga yang paling best saya rasa ada boleh parking sendiri guys. So guys, korang boleh tengok dekat sini emblem dia 330E, bukan 320, bukan 318i. Ini adalah 330E yang memang laju gila. Dan juga ni bahagian bonnet dia, korang tengok betapa besar gerabak dia punya ruang, apa ni orang kata, bonnet. Dan juga ni cameraman zoom sikit. Ini adalah dia punya bateri. Sebab dia apa? Sebab dia 330E. Ini merupakan kereta yang menggunakan power electric hybrid guys. Inilah dia guys, F30 330E tahun 2017 ni harga dia bermula dengan RM59,000 sahaja. Itu belum termasuk insurans dan road tax. Dan juga dia punya bulanan, kalau korang nak tahu, bulanan dia serendah RM900 saja guys. So yang mana gaji 2,000 ke atas ataupun nak sedap lagi 3,000 ke atas lah, korang boleh apply masuk loan sekarang dengan Carco. Alright, apa-apa kalau korang nak booking kereta ni pun serendah RM12 saja. So guys, kalau korang nak, PM kami sekarang guys. Okay, sudah faham? Sila komen. Assalamualaikum.